Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna Rabbi yassir wa la tu'assir. Nota kita ini adalah nota ringkas yang sementara sebagai sambungan kepada nota lepas. Biasanya kita buat nota yang lebih tebal, lebih tebal, mengandungi belas-belas muka surat lah biasanya. Tapi oleh kerana tak sempat lagi, kita buat sementara ni pakai ini dulu. Mungkin dalam nota yang lengkap nanti ada sedikit sebanyak perubahan, itu biasalah, insyaAllah. Baiklah. Hadisnya adalah sambungan kepada hadis sebelum ini. Begitu juga dengan muka surat adalah sambungan kepada muka surat nota sebelum ini. Terlebih dahulu kita baca hadis dan terjemahannya. InsyaAllah dapat lihat semua nota ni, ada semua kan, insyaAllah. Wa bihi qala haddathana Abu Nu'man qala haddathana Jarir bin Hazim an Nafi' anna ibn Umar radhiyallahu anhuma kana yaqtulu al-hayyat kullaha hatta haddathahu Abu Lubabah al-Badri anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك عنها. وبه قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة قال ابن شهاب حدثنا أنس بن مالك أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه قال والله لا تذرون منه dirhaman, la tadharuna minhu dirhaman. Tengok dulu, kita baca dua hadis itu. Abu Nu'man, yaitu Muhammad bin Al-Fadl As-Sadusi, meriwayatkan kepada kami, katanya Jarir bin Hazim meriwayatkan kepada kami daripada Nafi', sesungguhnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma membunuh semua ular sebelum Abu Lubabah, nama sebenarnya ialah Bashir bin Abdul Munzir atau Rifa'ah bin Abdul Munzir Al-Ansari Al-Badri. Ini kita guna perkataan redha. Redha lain, nak lain, redha lain. Redha wala yarda li'ibadihi al-kufr. Allah tidak redha kekufuran untuk hamba-hambanya, dia tidak redha. Tetapi yang berlaku dia jadi kafir juga, itu Allah hendak. Hendak lain, redha lain. Baiklah. Kana yaqtulul hayyati kullaha. Ibnu Umar ini kana dulu selalu. Dulu biasa. Itu orang panggil dalam istilah ilmu sarafnya madhi istimrari. Sebab fi'il mudhari' sebelumnya ada kana atau pecahan yang sesuai dengannya, dengan fi'il itu menunjukkan madhi istimrari. Istimrari maknanya dulu selalu. Itu makna dia. Bukan sekali, tidak, beberapa kali, selalu. Itu maknanya. Ibnu Umar Ibnu Umar membunuh semua ular. Maknanya selalu membunuh semua ular. Kalau dia bertemu, dia bunuh. Sebab apa? Sebab ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uqtulul hayyat kullaha. Uqtulul hayyat kullaha. Bunuhlah ular-ular semua sekali. Di suatu peringkat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kata begitu. Seperti dia kata juga untuk anjing, bunuhlah anjing-anjing itu semua sekali. Lepas tu peringkat demi peringkat dia kurangkan.
hadkan kepada anjing jenis ini saja. Macam ular pun begitu. Jadi kita kena fahamlah, walaupun saya terjemah dia sesungguhnya Ibnu Umar membunuh, tapi kalau nak lebih tepat lagi, selalu membunuh. Dulu Ibnu Umar selalu membunuh. Itu maksudnya. Ular sebelum Abu Lubabah, iaitu Bashir bin Abdul Munzir, sahabat Al-Badri. Kita kena ingat, ini kitab ni, bab ni yang kita baca ni sekarang ni bawa bab apa? Yang Imam Bukhari nak, situlah. Letaknya. Ini semua ni yang kita baca nota sebelum ini pun berada di bawah kelebihan ahli Badar, sahabat-sahabat yang ikut serta dalam peperangan Badar. Jadi bila sebut Al-Badri itu, macam kalau kita sekarang di negeri kita ni lah, sebut orang tu ada datuk, pakai nak sebut Datuk Seri ke apa ke, macam itulah. Pada sahabat ini kalau sebut Al-Badri itu macam suatu penghormatan, sebut pangkat dia. Al-Badri maksudnya sahabat ahli Badar. Sahabat ahli Badar. Kadang-kadang sahabat itu bukan ikut serta pun dalam perang Badar, tetapi dia dipanggil Al-Badri juga. Termasuklah Abu Lubabah. Dia tak ada dalam medan perang, dia tak ada. Tapi ya, ini kepada pemilik kenderaan WYU 2722, lampu kecil tidak ditutup. Lampu kecil tidak ditutup. Boleh ya? Siapa? WYU 2722. Jadi kadang-kadang begitu. Termasuk Abu Lubabah ni. Macam Sayyidina Uthman, dia tidak ikut serta juga. Tapi ada juga disebut, kalau senarai ahli Badar disebut juga dia. Ada juga yang tidak sebut. Itu sebab dari segi bilangan, jumlah ahli Badar ini ada berbeza-beza. Dalam riwayat ni begini, dalam riwayat ni begini. Jadi itu setengah-setengah tu dia mengambil kira yang betul-betul ikut serta. Setengah-setengah yang tidak ikut serta, tetapi cara Nabi melayani dia tu macam ahli Badar. Yang ni Nabi SAW bagi habuan daripada harta rampasan perang, seperti orang yang ikut serta dalam peperangan itu. Dan Nabi SAW mengatakan dia dapat pahala orang yang pergi Badar misalnya. Macam tu pun disebut sebagai ahli Badar juga. Salah satu contohnya ialah Abu Lubabah. Cuba kita tengok, di situ ada nota di bawah tu. Hafiz Ibn Hajar menulis di dalam Fathul Bari tentang Abu Lubabah begini: wa Abu Lubabah mimman duriba lahu bisahmi wa ajri wa lam yahdhur al-qital. Bermaksud, Abu Lubabah merupakan salah seorang sahabat yang diberikan habuannya daripada harta rampasan perang Badar dan juga pahala berperang Badar. Begitu mengikut kenyataan ahli sejarah, tokoh hadis. Ni termasuk dalam sahabat, dia tidak ikut serta, tapi Nabi bagi habuan seperti orang yang ikut serta dalam peperangan Badar itu. Sebanyak mana mereka dapat, ini pun dia bagi macam tu juga. Kemudian disebut dia dapat pahala orang yang pergi perang Badar juga. Sahabat yang macam ni juga disebut Al-Badri. Sebab itu kita tengok dalam riwayat macam saya sebut tadi, kadang-kadang bilangannya begini, kadang-kadang kenapa bilangannya lain. Kena jelas, kena faham. Benda-benda macam ni, benda-benda macam ni lah yang jadikan berbeza pendapat dalam membilang jumlah mereka itu. Meskipun beliau tidak menyertai perang itu, walaupun dia tidak sebenarnya tak ikut serta dalam peperangan itu, ini kerana beliau mempunyai tugas-tugas lain atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Jadi dia tak pergi itu bukan kerana dia tak mahu pergi, tapi kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menugaskan dia untuk buat kerja lain.
Kalau tidak, dia akan pergi juga. Sama juga dengan Sayyidina Uthman, menantu dia tu, tak pergi juga dalam perang Badar. Tapi Nabi SAW bagi juga habuan. Yang daripada harta ghanimah tu dibagi juga untuk dia. Sebabnya Nabi sendiri yang tak benar dia pergi. Sebab anak dia sakit berat pada ketika itu. Anak dia sakit berat, isteri kepada Sayyidina Uthman itu. Dan berita kematian anak dia tu ketika Rasulullah belum pulang lagi daripada perang Badar. Telah Nabi dan sahabat-sahabat tahu, dan balik tu pergi sedih. Itu ceritanya. Jadi Nabi SAW sendiri tak benar dia pergi. Adapun musuh-musuh Islam ni dalam sejarah, kalau kita tengok, dia sebut macam-macam lah. Nak sebut kekurangan tu dia sebutlah. Sayyidina Umar ni bukan Sayyidina Uthman ni bukan ahli Badar, tak pergi perang Badar, macam-macam lah. Jadi kita khususnya orang-orang yang belajar hadis ni kena tahulah berahsia dia tu, untuk mematahkan diayah atau fitnah orang-orang yang seperti ini. Kita perlu tahu sebenarnya benda-benda macam ni sudah dijawab oleh ulama lama dah. Banyaklah dalam kitab-kitab ada benda ni, iaitu Sayyidina Uthman tak pergi. Kamu kena tahu dia diberi harta ghanimah, rampasan perang tu diberi juga oleh Nabi SAW. Dan dia tak pergi tu kerana Nabi SAW sendiri tak benar dia pergi. Bukan kerana dia tak mahu pergi, kerana dia penakut ke, macam-macam lah dia tuduh. Dia ni orang kaya, tak mahu mati, macam-macam. Padahalnya tidak begitu. Tidak begitu. Sama juga, kadang-kadang dia guna alasan tu sebenarnya tak ada apa pun, rapuh sangat. Tapi mungkinlah orang-orang yang tak ada pengetahuan langsung boleh termakan dengan diayah mereka itu. Misalnya Sayyidina Uthman ni bukan termasuk ahli bai'atul ridwan. Sayyidina Uthman disebut juga itu. Padahalnya kerana bai'atul ridwan itu ada tu, sanggup mati tu kerana dia lah. Kerana dia lah. Dia tak ada di situ, betul lah. Tapi kenapa dia tak ada di situ? Sebab Rasulullah suruh dia pergi berunding dengan orang kafir Quraisy itu untuk masuk ke Mekah. Tapi golongan ini dia guna itu untuk memburuk-burukkan Sayyidina Uthman. Kononnya Sayyidina Uthman ni bukan ahli Badar, bukan ahli Bai'ah Ridwan. Sebab ini ada keistimewaan semua kan. Ahli Badar pun ada keistimewaan, ahli Bai'ah Ridwan pun ada keistimewaannya, sehingga Nabi SAW kata tidak akan masuk neraka seorang pun mimman bai'a tahta syajar, daripada sahabat-sahabat yang berbai'ah di bawah pokok. Itulah yang panggil Bai'ah Ridwan. Dalam Quran itu ada sebut tentang bai'ah di bawah pokok tu ada sebut, tak akan masuk neraka. Jadi kalau kita tengok dalam hadis-hadis seramai mana 1,400 orang. Jadi tak termasuk Sayyidina Uthman. Dia sebut kepada orang yang tak ada pengetahuan langsung, mungkin dia terkeliru. Padahalnya sanggup mati tu Bai'ah Ridwan tu, kenapa jadi lebih sahabat-sahabat tu? Sebab mereka sanggup mati sekiranya Sayyidina Uthman ni tak pulang. Sebab dengar-dengar ada khabar angin kata Sayyidina Uthman dia dibunuh. Kalau betul orang kafir Quraisy tu bunuh, sedangkan dia tu sebagai duta, wakil, utusan Nabi, sepatutnya dihormati, tiba-tiba kalau bunuh, kita berbai'ah, berjanji setia untuk mati kerananya, berjuang, akan perang dengan orang kafir. Kerana Uthman tu lah, dia tak tahu. Tapi inilah cara hujah-hujah ataupun alasan-alasan yang rapuh selalu digunakan oleh musuh-musuh Islam sebenarnya. Walaupun setengah-setengah tu atas nama Islam, macam Syiah selalu guna, dia guna benda-benda macam tu. Sebenarnya musuh sahabat, musuh sahabat. Padahalnya kalau kita tengok, Nabi SAW yakin dengan Sayyidina Uthman itu, sehingga dia bagi habuan ahli Badar yang menang dalam perang Badar itu, bagi habuannya. Itu apa? Tengok Abu Lubabah, tidaklah setara kalau kita nak kira dengan Sayyidina Uthman, macam ni pun dibagi lagi. Dan disebut Al-Badri di dalam kitab-kitab hadis. Apa lagi Sayyidina Uthman? Apa lagi Sayyidina Uthman? Jadi Al-Badri ini Imam Bukhari naknya di sinilah. Sebab ada sebut Al-Badri, nak ceritanya orang-orang dulu apabila menyebut tentang orang-orang yang berjasa dalam Islam, mereka sebut tidak seperti orang-orang lain.
Kalau terlibat dengan ahli Badar, mereka sebut Al-Badri. Qad syahida Badran dan sebagainya. Begitu caranya. Jadi dulu Ibnu Umar, maksud Ibnu Umar ialah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Padahal anak Sayyidina Umar ni ramai lagi, ramai lagi anak Sayyidina Umar ni. Tapi yang menonjol bila sebut Ibnu Umar, maka itu yang dimaksudkan, Abdullah bin Umar. Ada lagi macam Ubaidullah dan ramai lagi yang lain-lain anak Sayyidina Umar. Itu pun Ibnu Umar juga kena kira. Tapi kalau dimaksudkan Ubaidullah, dia tak akan kata Ibnu Umar. Dia akan sebut Ubaidullah bin Umar. Kalau sebut Ibnu Umar gini saja, bila kalau dalam kitab-kitab dia sebut, bila diitlaqkan, bila disebut begini, maka tak ada lain. Maksudnya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Dan Sayyidina Umar tu kan ramai isteri dia. Jadi anak-anak tu pun daripada isteri yang lain-lain lah. Jadi Abdullah bin Umar ni dengan Hafsah binti Umar, isteri Rasulullah SAW, itu adik-beradik seibu sebapa. Adik-beradik seibu sebapa. Yang lain-lain daripada ibu lain. Sama juga Aisyah, adik-beradik seibu sebapa dengan dia Abdul Rahman. Sebab itu dia lebih rapat. Dia lebih rapat, Abdul Rahman. Yang lain-lain ramai lagi anak Abu Bakar. Anak Abu Bakar pun ramai juga. Menceritakan kepadanya bahawa Nabi SAW melarang daripada membunuh ular-ular putih lagi kecil yang ada di dalam rumah. Jadi dalam teks Arabnya itu, naha an qatli jinnanil buyut. Jinnan itu ular-ular kecil yang putih warnanya. Itu Nabi tak bagi bunuh. Jadi mula-mulanya dia bunuh, tak kira ular apa pun dia bunuh. Lepas tu Abu Lubabah cerita Nabi larang. Maknanya Ibnu Umar ni di suatu peringkat dia tak tahu hadis itu, kecuali setelah diberitahu oleh sahabat lain, baru dia tahu. Dan bila dia dapat tahu daripada sahabat lain, dia percaya. Tak perlu dia dengar sendiri. Tak perlu dia dengar sendiri. Jadi sahabat-sahabat ni pun tak mesti dia dengar semua dan dia tahu semua hadis-hadis. Tak mesti. Kalau nak tahu pasal ini, siapa sahabat mana tak tahu hadis mana, kena tengok kitab I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin oleh Ibnul Qayyim. Itu kitab sangat bagus, sangat bagus. Bahkan sebenarnya kitab itu merupakan usul fiqh bagi ahlul hadis. Usul fiqh bagi ahlul hadis sebenarnya. Buku itu perlu dijadikan rujukan, sangat baik. Jadi dalam tu dia sebut Ibnu Umar ada berapa hadis yang dia tak tahu. Dia senaraikan. Hadis ni dia tak tahu, kecuali melalui orang ni. Dia sendiri dia tak tahu. Dia peringkat awal dia tak tahu. Bahkan Sayyidina Umar tak tahu apa hadis ni. Dia cerita Abu Bakar tak tahu apa hadis ni. Ini. Kalau dia tahu pun dia tahu melalui orang ini. Dia sebut. Itu dalam kitab tu. Sangat baik. Ular-ular putih lagi kecil yang ada di dalam rumah. Selepas itu barulah beliau, yakni Ibnu Umar, tidak membunuh ular-ular itu. Jadi ular-ular putih di dalam rumah. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW suruh bunuh semua ular di dalam rumah pun, kecuali dia kata Zattufyatain wal abtar, kecuali ular yang ada jalur putih di atas belakangnya. Jalur putih di atas belakangnya, dan al-abtar yang ekornya macam kudung, pendek ekor dia. Ini bisa ular ni, kerana dia kata kedua-duanya boleh menghilangkan penglihatan, dan kalau perempuan yang mengandung boleh gugur kandungannya. Itu bahaya dia, kesan dia, bisa dia tu setengah-setengah ular ni macam tu. Jadi Nabi SAW kata kalau yang tu boleh bunuh walaupun dalam rumah. Adapun ular yang apa ni putih gini, kecil macam ni, kalau kita ular apa ya, ular lidi apa, jadi tak bisa lah, tak bisa. Jadi Nabi SAW tak benarkan bunuh. Jadi bukan yang dia suruh dulu bunuh tu bukan maksud nak menghapuskan, biar jadi pupus
binatang ni. Tidak begitu. Tapi ada maksud-maksud dia yang tersendiri. Baik, kita tengok, saya ada buat nota di bawah tu sedikit. Terdapat beberapa pandangan ulama berhubung dengan sebab larangan membunuh ular-ular. Itu ada beberapa pandangan. Kenapa Nabi SAW larang? Padahal di suatu ketika dahulu dia sebut bunuhlah ular-ular itu kullaha, semua sekali, tak ada kecuali, semua sekali. Kalau kita kata Nabi SAW pernah memerintahkan sahabat-sahabat dia supaya bunuh semua sekali anjing di satu peringkat, itu pun ada maksud dia. Jadi ini pun tentu ada maksud dia juga. Jadi kalau banyak sangat di suatu ketika, jadi dia suruh bunuh lah, untuk satu ketika. Lepas tu tengoklah pula keadaannya. Lepas tu Nabi SAW tak benarkan bunuh ular-ular semua sekali. Dia kata kecuali yang bisa, sama ada di tanah halal atau di tanah haram, boleh dibunuh. Kalau nak kira di tanah haram tu tak boleh bunuh, kena bayar fidyah, kena kafarah. Dengan sebab kita membunuh binatang-binatang tertentu tu adalah fidyah-fidyahnya yang tertentu. Tetapi kalau ular, binatang yang bisa ini, tak kena apa-apa pun, dan kita boleh bunuhnya di dalam rumah ke di luar rumah ke boleh. Kemudian ada hadis-hadis pula yang menunjukkan kalau dalam rumah kena berhati-hati. Bahkan kamu kena tahrij, dipanggil tahrij, maknanya cuba mengelak dia, elak dia biar keluar. Cari jalan, bagi jalan kepada dia dengan buka pintu ke, kita halau dia biar dia keluar, biar dia rasa sukar duduk di dalam itu. Dan ada juga hadis-hadis yang menunjukkan kena bagi tahu kepada dia, bagi amaran kepada dia. Jadi amaran itu dalam hadis ada beberapa bentuk. Sebenarnya kita tidak terikat sangat dengan lafaz itu, tapi yang pentingnya kita bagi tahu, saya minta sungguh-sungguh dengan nama Allah, awak misalnya kalau jin tidak ular, keluarlah, jangan ganggu orang di sini, begitu. Sebut begitu, boleh dah. Atau macam-macam lagi lafaz yang tersebut di dalam hadis, kita kena maklumkan kepada dia, sambil-sambil kita halau perlahan-lahan keluar. Sebab apa? Sebab ramai dah jin-jin ni telah memeluk agama Islam. Bila dia memeluk agama Islam, kita ingat ke dia ni ular? Rupanya tidak. Itu dia apa ni orang kata, dia mengambil rupa ular itu, dia berupa atau menjelma, menjelma dalam rupa ular itu. Sebab jin ini dia makhluk yang sangat halus, seni dia boleh bertukar rupa tu, dia boleh bertukar rupa. Dan biasanya jin-jin ni kalau dia bertukar rupa dalam bentuk binatang-binatang yang biasa kita kenal, ada beberapa jenis, ular, anjing, keledai dan sebagainya. Unta boleh jadi, tapi yang paling banyak dua tu, anjing dan ular. Jadi dengan sebab itu Nabi SAW sebagai peringatan kepada umatnya supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari, dia bagi peringatan. Sebab itu dia tak bagi bunuh semua. Kemudian setelah, dalam setengah riwayat sebut 3 hari bagi amaran biar dia keluar. Kalau tak keluar juga bunuh, Nabi kata, sebab itu syaitan. Maknanya ini ada cerita lain pula, cerita lain pula. Jadi itulah sebabnya Nabi SAW ada berbeza-beza. Ada yang dia suruh bunuh semua, ada tempatnya lah, dialah yang lebih tahu pada masa itu. Kemudian dia tak bagi bunuh kecuali ular-ular yang macam ni, yang dalam rumah. Dia tak bagi bunuh juga kecuali setelah diberi amaran kepada dia. Kemudian kalau dia tak lari juga, boleh bunuh, boleh bunuh. Adapun di luar-luar selain daripada di dalam rumah, itu secara umumnya boleh kita bunuh. Kalau dia nampak kita kira boleh mengancam kita lah, mengancam kita, mengancam keluarga kita ataupun sesiapa lah, boleh kita bunuh. Tapi kalau di Madinah khususnya, kalau mengikut Imam Malik, semuanya hadis-hadis ini lebih khusus kepada Madinah, di Madinah pada masa itu. Adapun di tempat lain tidaklah seketat di Madinah. Kalau di Madinah kena jaga sungguh. Sebab apa?
Kira-kiranya mereka itu pun duduk di sekitar tu lah, nak belajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak dengar sesuatu ajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kira-kiranya. Jadi mereka tu selalu bertukar rupa. Bila bertukar rupa, kita bunuh dia sedih lah. Jadi keluarga dia, adik-beradik dia tu, dia nak balas dendam lah. Itu tak tahan. Itulah sebab dia larang tu, jangan kita main-main. Sebab dia pun dia merasakan dia terhormat juga, perlu dihormati, perlu dijaga juga. Tiba-tiba mana kita tahu kan, dia berupa ular. Dengan sebab itu kena bagi amaran. Apa ni, tak kira yang Islam atau kafir. Yang kafir pun boleh jadi. Yang Islam pun, cuba tengok orang Islam, kalau kita ludah atas muka dia, usahakan kita kencing atas kepala dia, bagi menumbuk lah. Walaupun Islam tu cerita lain. Jadi kalau kafir, lagilah dia ada banyak lah, bertambah-tambah lah permusuhan dia tu. Kalau yang Islam pun boleh jadi. Jadi sebab apa? Sebab jin pun seperti manusia. Ada yang penyabar, ada yang pemaaf, ada yang tidak, seperti manusia. Jadi kalau dia bertindak balas terhadap kita, susahlah, sebab kita tak nampak dia. Dia boleh bertukar-tukar rupa, sedangkan dia nampak kita. Senanglah. Jadi dia nak balas tu seperti manusia yang berdendam dengan kita lah. Tak mesti dia buat kita. Kalau dia tak boleh buat kita, dia buat orang-orang yang rapat dengan kita, anak kita, orang yang kita sayangi, dia boleh jadi. Dengan sebab itu kena berhati-hati. Kalau bertemu dengan ular, dengan apa ni, tak kira lah dalam rupa mana sekalipun, sebab dia boleh menjelma tu. Dia boleh menjelma. Baiklah, kita tengok. Terdapat beberapa pandangan ulama berhubung dengan sebab larangan membunuh ular-ular itu. Satu, kerana ia tidak berbisa dan mudah keluar dari rumah apabila dihalau. Jadi tak perlulah kita bermusuh sangat. Dan kalau nampak dia tu jadi mudah keluar dan tidak bisa, tak perlulah kita kalut sangat. Tak perlulah bersungguh-sungguh sampai 10 orang kejar dengan macam-macam, dengan kayunya, dengan buluhnya, dengan apanya. Tak perlulah. Halau begitu sajalah. Jadi itu maksud Nabi tak bagi bunuh tu. Kira-kiranya dia ni mesra lah dengan rumah tu, masuk dalam rumah. Mungkin dia ni hidup di atas pokok kayu, tersalah masuk, gitu sajalah. Dia tu tapi binatang juga, binatang. Yang kedua, ia berkemungkinan jin yang kalau dibunuh akan dituntut bela oleh puak-puaknya. Itu boleh jadi. Ini banyak sangat-sangat berlaku, terutamanya kalau ular-ular yang dipuja. Kalau di dalam apa ni yang panggil rumah-rumah ibadat, apa ni, kuil lah, kuil. Dalam kuil-kuil itu kadang-kadang berlengkaran ular dekat berhala-berhala. Kena berhati-hati. Itu pun jenis jin juga. Jenis jin juga. Jadi dia suka lah orang puja dia. Itu jin, sifat dia suka lah orang pelebihkan dia. Tidak jin saja, manusia pun begitu kan. Manusia pun kalau orang lebihkan dia, hebat dia tu, dia suka lah. Setengah-setengah tu dia suka kalau orang sembah dia, dia suka. Jadi begitu ceritanya. Jangan mudah-mudah lah. Sebab apa? Takut dia balas dendam, tuntut bela. Itu susah lah. Kadang-kadang sampai mati dia buatnya. Jadi ni sebab ada cerita zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada cerita mati terus. Dalam hadis Muwatta dalam Muslim ada sebut, riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri, ada seorang anak murid dia pergi ke rumah dia, dengar macam tunggu dia duduk sembahyang. Tunggu dia lah sampai selesai sembahyang. Bila selesai sembahyang, terdengar bunyi macam ada sesuatu di bawah katil. Jadi bila diperiksa ular. Jadi anak murid dia nak bunuh lah. Abu Sa'id Al-Khudri kata jangan, nanti saya nak cerita, kata dia. Dia pun bawa pergi dekat tingkap dia, tengok rumah tu. Nampak rumah tu? Kata dia. Nampak? Di situ anak muda pernah duduk di rumah tu, kata dia. Ceritanya di zaman perang Khandaq, kira-kira tahun ke-4 atau ke-5 Hijrah, di mana berlaku perang Khandaq itu. Pemuda ni dia baru kahwin. Bila kahwin, dia pergi jugalah berkawal bersama-sama sahabat yang lain.
Tengah-tengah hari bila ada luang masa, dia minta dengan Rasulullah untuk balik bertemu dengan isteri dia yang baru kahwin itu. Tiba-tiba pada suatu hari, tengah-tengah berkawal tu dia balik, Nabi SAW kata, bawalah senjata kamu tu, takut-takut kamu akan diganggu oleh Yahudi Banu Quraizah di tengah jalan itu. Sebab Yahudi itu pun berpakat juga dengan orang kafir Quraisy untuk menghancurkan orang Islam. Walaupun mereka itu rakyat kita kata negara Islam Madinah tu, tapi mereka curang, khianat, di mana mereka bocorkan rahsia, bagi tahu jalan mana nak masuk kalau di Madinah ni kepada orang kafir Quraisy. Sebab itu Nabi SAW kemudian tu pergi serang mereka pula. Jadi ceritanya Nabi SAW takut pemuda ini diganggu oleh Banu Quraizah. Tak apalah, dia bawa senjata, dia balik, dia tengok isteri dia tu, kira-kiranya terdedah aurat dia, keluar daripada rumah, duduk di pintu rumah, keluar. Dia pun rasa cemburu, dia nak bertindak dah terhadap isteri dia tu. Tiba-tiba isteri dia kata, nanti dulu, kata dia, tengok dalam rumah tu ada apa. Dia pun masuk tengok, ular besar je melengkar di atas tilam dia, ular. Dia pun terus ambil tombak dia tu, tikam. Bila kena ular tu, pergi keluar, dia bawa keluar, dia pun pacok tu, ular tu bergerak sikit. Pemuda tadi terus rebah, mati. Di dalam riwayat Muslim disebutkan sahabat pergi ceritalah kepada Nabi SAW. Pergi cerita, jadi mati tadi bergerak tu sehingga tidak dapat dipastikan ular ke mati dulu ataupun dia. Itu dalam hadis sebut, tak dapat dipastikan siapa mati dulu, ular tu ke ataupun dia. Jadi sahabat pergi ceritalah, takut-takut dia tak mati lagi, minta biar Nabi doa lah. Nabi kata, istighfarlah untuk sahabat kamu ni mati dah, kamu kebumikanlah. Nabi pun kata pada ketika itu, di Madinah ni ada jin yang telah Islam. Dia sebut, di situlah cerita je. Jadi kena berhati-hati tu. Mungkin Islam, mungkin tidak Islam, boleh dia bertindak kalau jin. Jadi kalau macam tadi kan, duduk pada tombak tu jauh tu, macam mana boleh mati? Sama ada ular tu sendiri, ada tindakan dia sendiri dengan cara dia yang kita tak nampak, ataupun puak-puak dia mari bunuh pemuda itu. Itulah maksudnya. Islam kalau tidak Islam, cerita lain. Masalahnya dia kasih kepada yang mati itu. Dia pergi melengkar di atas tilam kita tu, kenapa kita kata? Dia buat salah. Itu tak kira. Itulah masalahnya. Sebab itu Nabi tak bagi bunuh tu. Supaya tidak berlaku perkara yang tidak baik kepada umatnya. Nabi SAW mengingatkan mereka agar tidak gopoh dan gelojoh dalam mengambil sesuatu tindakan. Jangan gopoh, jangan gelojoh. Dengar dulu orang-orang yang berilmu, orang tua kata kena dengar. Jangan buat pandai kita sendiri. Takut jadi macam tadi. Macam tadi mati. Yang ketiga, melarang membunuh bukan bererti membiarkannya terus berada di dalam rumah. Di dalam hadis yang lain tersebut, Rasulullah SAW mengajarkan agar ular-ular jelmaan, ular-ular itu yang di jelmaan itu diminta keluar dengan cara yang sopan dan diberi peringatan sebanyak 2-3 kali. Setengah-setengah riwayat tersebut 3 hari, selama 3 hari. Jangan bertindak lagi selama 3 hari. Jadi kita kena cuba halau dia dengan cara yang lembut, sambil-sambil kita kata macam tadi. Kalau lebih daripada 3 hari, dalam hadis dekat 3 hari boleh bunuh. Nabi SAW kata dah, bunuh. Sebelum itu nanti dulu. Kalau kita ragu lah, kalau kita tak ragu, macam mana nak tidur 3 hari lah. Semua keluarga tak boleh tidur lah. Duk nanti dia keluar dah. Susah juga begitu. Tidaklah maksud begitu. Kalau nampak pelik, umpamanya dalam hadis disebut, kalau dia jalan tu dia tidak begitu.
Dia betul berjalan begitu. Itu pelik. Ataupun rupa dia tu lain. Itu antara tanda-tandanya. Sebanyak 2-3 kali. Yang keempat, menarik perhatian umat bahawa tidak semua jenis ular itu berbahaya kepada manusia. Ada juga jenis-jenis ular yang bukan sahaja tidak berbahaya, malah membawa kebaikan kepada manusia. Sebenarnya yang Nabi SAW tak bagi bunuh semua ular itu, dia nak menarik perhatian kita kepada hakikat itu. Kejadian Allah ni kita kena ingat, tidak semuanya bahaya dan bisa untuk kita. Ada kalanya ia baik untuk kita. Itulah yang perlu kita tahu. Menurut Maulana Wahiduz Zaman, dia ni salah seorang pensyarah kitab Sahih Bukhari, tapi dalam bahasa Urdu. Kitab dia tu 7 jilid Sahih Bukhari, tapi syarah dia pun ringkas-ringkas. Ini saya petik daripada buku itulah. Ular putih yang tersebut di dalam hadis ini tidak beracun dan berbahaya. Dia kata sebab itu Nabi tak bagi bunuh. Oleh kerana ia tidak beracun dan tidak berbahaya, tidaklah perlu ia dibunuh. Ular putih itu menurut beliau, bagi dia lah, seperti tumbuh-tumbuhan dan pokok-pokok yang menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen ke udara. Itu pandangan dia, yang saya tidak temui dalam kitab lain. Saya tak temui. Sebab itu menarik, saya ambil. Ini berarti ia baik dan berfaedah untuk kehidupan manusia, sebab manusia memerlukan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuhnya. Begitu prosesnya. Jadi timbal baliklah, yang ni kita perlu kepada dia. Pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan mengeluarkan oksigen, perlu kepada dia. Dia pula perlu kepada karbon dioksida, dan kita antaranya yang mengeluarkan karbon dioksida itu. Jadi saling memerlukan. Bila saling memerlukan, kita biarlah dia hidup. Itu asasnya. Bagi dia, itu asasnya. Apa-apa yang berguna untuk kita, janganlah dihapuskan. Sebaliknya, ia harus dilindungi. Itulah maksud Nabi SAW daripada melarang membunuh ular-ular seperti itu. Itu maksud sebenarnya. Tetapi maksud itu agak tersirat. Seperti mana Nabi SAW sebut kalau lalat itu jatuh dalam minuman kita, jangan terus minum, jangan buang begitu, tapi selam dia dulu. Dia sebut dalam setengah-setengah hadis, dia sebut sebab lalat dia ada 2 sayap dia. Pada salah satunya ada racun dia, pada satu lagi ada penawar dia, pada satu lagi ada penawar dia. Jadi bila kita, biasanya bila dia nak jatuh, dia menghadapi satu ancaman lah kepada dia, dia akan kedepankan bahagian racun dia tu sebab nak mempertahankan diri dia. Jadi sama juga kalau dia jatuh dalam air, dalam minuman, dia akan jatuh ke sebelah racun dulu. Mungkin penawar dia tu tak terselam lagi pada masa tu. Jadi kalau kita nak minum juga, kita kena selam dulu, baru racun itu hilang. Dihilangkan oleh penawar di sayap dia juga yang sebelah lagi itu. Itu Nabi SAW. Sebenarnya hadis ini setengah-setengah orang dia kata, apalah Nabi SAW nak ajar hidup cara pengotor ni. Ini menjejekkan, macam mana ajar benda macam ni. Setengah-setengah orang-orang yang anti hadis tu, hadis-hadis macam ni lah yang menyebabkan dia jadi ragu, menyebabkan dia kata, apalah kerja macam ni, nak bawa orang kepada cara hidup pengotor. Itu kata dia. Sebenarnya dia tidak faham. Dia tidak faham. Jadi kalau kita nak kata yang sama dengan benda ni, yang macam ni, yang tersirat tadi, sebenarnya Nabi SAW nak ajar kepada kita bahawa racun sesuatu biasanya dekat dia tu ada penawarnya. Tidak khusus dengan lalat, apa-apa saja pun, di situ racun, di situ penawar dia. Kalau kita pandai mengambil penawar dia tu, banyak gunanya untuk kita dalam kehidupan kita. Kalau kita pandai mengambil, ini orang yang belajar lah. Orang yang belajar cara dia tahulah seperti mana nak ambil
penawar ular tu. Dia ada bisa, dia ada penawar juga. Ini isyarat daripada Rasulullah bahawa setengah-setengah benda tu dia begitu sifatnya. Di situ ada racun dia, di situ juga ada penawar dia. Jadi maksud dianya ialah nak buka jalan kepada kita supaya kita mengkaji. Umat Islam ni mengkaji. Jadi macam mana nak dapat penawar dia? Penawar dia tu untuk diri dia saja ke faedahnya? Atau faedah dia boleh dipakai oleh manusia juga. Jadi kalau boleh untuk manusia, macam mana cara kita nak ambil? Macam mana cara nak proses dia? Untuk kegunaan kita. Itu maksud yang tersirat. Yang maksud yang tersirat. Bukan sebenarnya Nabi SAW nak ajar kita minum yang kotor. Tidak. Sebenarnya dia itu. Tapi kepada sahabat-sahabat dia yang hidup di tempat yang airnya sangat berharga, sangat bernilai, kurang airnya, takkanlah kerana lalat seekor tu kita nak buang semua satu baldi. Itu rugi kalau cara macam tu. Jadi macam mana cara kita nak ambil manfaat juga? Kalau katakanlah jatuh dalam gelas ni, dalam cawan, tak apalah kalau kita tak mahu minum, dia bukan wajibkan suruh kita mesti minum. Dia tak kata begitu. Cuma kalau nak minum juga, kamu tak berselera, kamu tak lalu, tak payahlah. Tak perlu dua pertikai hadis apa semua, tak perlu. Kamu tak lalu, tak berselera, kamu jijik, tak payah. Curah saja. Kita senang kan? Kita boleh order yang lain pula. Itulah. Kalau tak mahu minum. Tapi kalau nak juga, apa caranya supaya kita tidak bahaya? Itulah caranya. Sedangkan maksud dia yang sebenarnya ialah faedah di sebalik itu. Nak menarik perhatian kita kepada benda tadi, penawar tadi. Sebabnya memang betul kalau kita kajikan orang Islam ni ketinggalan, sebab dia tak kaji. Padahal Rasulullah SAW telah bagi banyak dah peluang-peluang, kemudahan-kemudahan, kunci-kunci itu. Cuma kita saja malas ataupun tak tahu rahsia dia, tak mahu ambil anak kunci itu, buka pintu masuk ke dalam. Itu saja. Orang kafir tidak begitu. Sebab itu cuba tengok Yahudi, walaupun dia tak percaya kepada Quran dan hadis, tetapi dari segi dia tanam pokok gharqad sebanyak-banyaknya sekarang di Yahudi tanam Israel. Kenapa? Sebab dia ada hadis. Pokok tu pokok yang menyelamatkan mereka. Dalam hadis sebut di akhir zaman, bila dia kezaliman dia tu sampai ke kemuncaknya teruk sangat, maka Allah SWT bagi benda-benda yang beku, benda-benda yang batu apa semua ni boleh bercakap. Itu mungkin sebagai karamah, pertolongan Allah kepada umat Islam pada masa itu. Ikutlah apa pun kita nak kata, tak kisah tu. Tapi benda tu berlaku, iaitu bila dia bersembunyi di balik tiang misalnya, tiang tu daripada batu, tiang tu kata, orang Islam, wahai Muslim, ni di belakangku ni ada Yahudi. Kalau di balik kayu misalnya, kayu tu akan bercakap. Di balik batu sama juga. Kecuali Nabi kata pokok gharqad. Ini adalah syajaratul Yahud, pokok Yahudi. Orang Yahudi tanam. Tengok, dia tahu ni banyak. Nabi SAW kalau dia kata tu ada benda tu, ada benda. Ada benda. Jadi dia kecualikan itu. Cuba tengok saintis Jerman, bila dia kata, dia tengok hadis, padahal dia kafir. Dalam hadis sebut firru minal majzum kama tafirruna minal asad. Kamu larilah daripada orang yang kena penyakit kusta seperti mana kamu lari daripada singa. Kenapa Nabi kata singa? Kita ni semua lari, ular lari kan, harimau lari, beruang lari. Tapi kenapa dia fikir kita orang Islam tak fikir. Itu kelemahan kita. Sebab kita, ini makna tidak mesra hadis. Sepatutnya kita kena mesra dengan hadis tu. Banyak faedahnya. Dia bagi kunci banyak kepada kita tu. Jadi dia buat kajian, dia tengok dia kuman dia yang halus, dia tengok dengan mikroskop, rupa dia tu macam singa. Patut dia kata Nabi Muhammad ni kata macam singa. Rupa dia tu tidak seperti ular misalnya, tak seperti binatang-binatang lain, tapi seperti singa.
Tengok untungnya. Begitu juga dalam perkara ni. Bila dia kata begitu, kita kena ingat ada benda lain tu yang dia nak tu. Ada benda lain yang dia nak. Macam di sini. Walaupun dari segi teori kita kata pokok-pokok tumbuh-tumbuhan saja, melalui proses fotosintesis dia tu, tumbuh-tumbuhan saja. Tapi Nabi, kita kena ingat ni Nabi ni, dia ke depan lagi daripada ilmu saintis ke biasa ni. Dia sebut ada ular. Dia sebut ular ni. Kenapa dia larang? Jadi ulama-ulama sudah bagi dah ni pandangan dia. Jadi tinggal lagi kita lah ambil manfaatnya. Kita lah buat kajian seterusnya. Setakat ni orang kata setakat itu je. Binatang-binatang tidak begitu. Tidak ada proses itu. Tapi ulama kita sudah sebut. Jadi maknanya kena buat kajian lah seterusnya. Pergi lagi. Biar kita yang sepatutnya dapat lebih dahulu daripada orang kafir. Jangan orang kafir dapat dahulu, lepas tu dia cerita kepada kita. Misalnya Nabi SAW kenapa makan dengan tangan, makan dengan tangan. Jadi saintis kata dia melalui ni celah-celah kuku ni keluar enzim untuk membantu penghadaman kita. Orang kafir yang sebut dulu, bukan orang Islam. Kita ambil daripada dia, cuba kita. Alangkah untungnya kalau macam tu, baru nampak hidup hadis itu betul-betul menjadi panduan kepada umat setiap waktu dalam apa bidang, baru nampak. Kalau tidak, tak nampak. Kalau kita hanya nampak, maka kadang-kadang jadi mudarat pula. Sebab kita kata Nabi SAW nak ajar umat dia ni jadi umat yang pengotor. Sebab nak suruh selam tu lalat itu dalam minuman. Sedangkan kalau kita baca perincian ulama, dia tidak semua minuman pun dia suruh selam itu. Kalau minuman itu panas, jangan. Sebab apa? Dia bukan dapat penawar dia, dapat perut dia pula. Lagi teruk kotornya. Lagi teruk kotornya. Jadi itu dia tak benar. Itu benda-benda itulah yang perlu dikaji sebenarnya. Ini mengikut pendapat dia lah, ya. Seterusnya hadis 4011, ya. Ibnu Syihab berkata, Anas bin Malik meriwayatkan kepada kami bahawa beberapa orang laki-laki Ansar meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, wahai Rasulullah, izinkan kami untuk tidak mengambil tebusan anak saudara perempuan kami, Abbas. Maka beliau pun menjawab, demi Allah, janganlah kamu tinggalkan 1 dirham pun untuknya. Apa makna? Ini hadis yang orang panggil mukhtasar, hadis yang ringkas. Kadang-kadang kita bertemu hadis yang ringkas, jadi kita kena merujuk kepada yang lain-lain lagi yang ada kaitan dengan hadis ini. Ceritanya begini. Pada tahun kedua hijrah, orang kafir pergi serang kan Madinah, dan berlakulah perang Badar. Antara orang kafir yang ikut serta dalam peperangan itu ialah Abbas, bapa saudara Nabi SAW. Ini bapa saudara Nabi SAW. Jadi dia pun ada bersama juga. Jadi ceritanya mereka ditawan, kalah dalam perang itu. Walaupun sungguh-sungguh nak menghancurkan Islam, dia kata orang Islam ni bukan ada apa, dia baru lagi, tak kuat lagi. Inilah masanya kita nak hancurkan dia. Pergi-pergi kalah. 70 orang kena tawan, 70 orang mati. Ini ketua-ketua dia ramai yang mati, termasuklah Abu Jahal yang bersungguh-sungguh sangat. Dialah yang beria-ria sangat nak berperang tu. Jadi Abbas ni pun kena tawan. Bila kena tawan, inilah cerita. Ini ceritanya. Jadi cuba kita tengok berdasarkan nota dulu, bahawa beberapa orang laki-laki Ansar. Kita kena ingat bila kita baca Bukhari, kena ingat jangan orang kata hilang puja. Jangan hilang puja. Ini bab apa? Bab kelebihan ahli Badar. Mana sebut ahli Badar? Kalau tadi Al-Badri sebut jelas. Di sini mana? Tak ada sebut. Tapi Imam Bukhari kata kamu kena faham, ini cerita apa ni? Cerita perang Badar kan?
Abbas tu kena tawan. Siapa yang tawan? Ini lelaki Ansar. Maknanya mereka ini ahli Badar. Bila ahli Badar, mereka ni ada kelebihannya tersendiri di sisi Allah dan juga pada pandangan Nabi SAW. Kita perlu menghormati mereka. Kita perlu beri kedudukan yang istimewa kepada mereka. Itu maksudnya. Jadi di situ letak, sebab itu saya tulis, maksudnya ialah yang telah ikut serta dalam peperangan Badar, laki-laki Ansar, beberapa orang laki-laki Ansar. Maksudnya ialah yang telah ikut serta dalam peperangan Badar. Jadi mereka ini Al-Badriyin namanya. Nama panggilannya. Di sinilah letaknya kesesuaian hadis ini dengan tajuk babnya. Dia kena sesuai. Imam Bukhari kadang-kadang dia tak nampak kesesuaian. Tak ada sebut pun ahli Badar apa, tak ada sebut. Jadi kita kena tengok latar belakang cerita dia. Cerita ni tentang ahli Badar ni. Mereka lah yang tawan Abbas tu. Puak-puak Ansar ni lah. Meskipun nama-nama mereka tidak disebut, namun mereka termasuk dalam kalangan orang-orang yang telah ikut serta dalam perang Badar. Itu yang pentingnya. Sebabnya ialah Abbas termasuk salah seorang yang ditawan oleh tentera Islam dalam peperangan itu. Yang Abbas ni kena tawan ni bila? Tidakkah dalam perang Badar? Bila ditawan dalam perang Badar, tidakkah lebih ramai dalam peperangan Badar tu puak-puak Ansar? Inilah puak-puak Ansar ni lah yang tawannya. Dan daripada cerita tu kita dapat tahu, daripada cerita tu, dia nak kalau boleh tak usahlah kita ambil tebusan daripada Abbas ni, sebab dia bapa saudara Nabi. Jadi tebusan tu tebusan apa? Kerana dia ditawan dalam perang mana? Perang Badar lah. Tidak ke orang-orang yang terlibat ni semua ni, orang-orang yang terlibat dalam perang Badar. Jadi jelas nampaknya, walaupun tak ada sebut perkataan Al-Badriyin, kita kena faham sendiri bahawa cerita di hadis ini juga ada kaitan dengan ahli Badar. Dan setiap yang ada kaitan dengan mereka, kita kena kira ini adalah antara perkara yang menyumbang kepada kelebihan mereka. Lepas tu, kenapa mereka kata, wahai Rasulullah, izinkan kami untuk tidak mengambil tebusan anak saudara perempuan kami. Kalau dalam Arabnya, i'dzallana falnatruk libni ukhtina. Libni ukhtina, anak saudara perempuan kami. Jadi ini anak saudara lah. Anak saudara betul ke? Tidak. Jadi kenapa dia guna begitu? Di sebalik tu. Baik, kita tengok nota tu. Ibu Abbas bukan orang Ansar, tetapi ibu Abdul Muttalib, iaitu nenek beliau, memanglah dari kalangan Ansar, iaitu Bani Najjar. Namanya Salma binti Amr bin Zaid Al-Khazraji Al-Ansariyah. Mengenangkan perhubungan nenek Abbas yang juga nenek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mereka lah orang-orang Ansar memanggil Abbas secara majaz, jadi bahasa pinjaman, bahasa kiasan, sebagai anak saudara perempuan kami, anak saudara perempuan kita. Adapun ibu Abbas sebenar yang bernama Nutailah, bukanlah ia dari kalangan Ansar. Tujuan mereka memanggil Abbas dengan panggilan anak saudara perempuan kami ialah supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terasa mereka hendak melepaskannya daripada membayar tebusan, kerana Abbas adalah bapa saudara baginda. Kalau begitu, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan menerima cadangan mereka, kerana ia seolah-olahnya menampakkan baginda memakai dasar pilih bulu dalam membuat sesuatu keputusan. Tetapi kalau cadangan itu datangnya dari golongan Ansar sendiri, mungkin baginda akan menerimanya. Lihatlah betapa beradab dan sopannya para sahabat Ansar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerita dia begini, sebab ini ringkas kan? Cerita dia bila ditawan tu mereka ikat kemas sangat. Ikat kemas sangat. Berkas tu kemas sangat.
Jadi sehingga dia tu mengadu. Mengadu, aduh sakit. Rasulullah SAW rupa-rupanya tak dapat tidur, tak lena tidur, sebab ini bapa saudara dia. Sedih juga. Walaupun dia tak suka lah duduk sama kafir tu, tetapi sampai jadi begini ni, ayah kita lah bapa saudara kita tu, ayah kita tu sampai begini. Sahabat-sahabat bila tahu Rasulullah tak dapat tidur kerana bunyi suara bapa saudara dia yang mengeluh mengaduh tu, kata mereka, ini sayang sahabat ni, terutamanya Ansar. Kalau begitu kita pergi cadangkan, tak payah-payah lah tebusan itu. Sebab ceritanya ada, ini yang kemudian ini saya bagi kemudian ini ceritanya, bila begitu mesyuarat kena tahu nak buat macam mana, bincanglah. Ada yang kata kita bunuh saja semua. Yang termasuk dalam pendapat ni, ikut pendapat ni Sayyidina Umar, bunuh semua. Bahkan masing-masing yang keluarga terdekat biar dia bunuh. Ali biar dia bunuh Aqil, adik-beradik dia. Aqil pada masa tu tidak Islam lagi. Aqil tu tidak Islam lagi, biar dia bunuh sendiri. Biar aku bunuh. Ni daripada keluarga aku yang terdekat dia, Sayyidina Umar kata. Ini puak-puak ni nak menghancurkan kita ni, jahat. Ni ketua-ketua kafir semua ni. Jadi Sayyidina Umar bagi cadangan bunuh. Abu Bakar kata, bagi saya lah, kita ambil tebusan saja, tak perlu bunuh. Mana tahu kalau puak-puak dia ni kemudiannya nak Islam, nanti akan menolong kita juga, membantu. Mereka inilah yang akan menjadi benteng kita untuk melawan orang kafir yang lain pula. Nabi SAW berkenan. Bagus itu, cadangan itu bagus. Jadi dia pilih. Itulah yang saya sebut kemudian ini. Nabi SAW kata kepada Sayyidina Umar, mu ni seperti macam ni, dia kata. Ada contoh juga. Kalau Nabi macam ni, itu kemudian kita tengok. Jadi itulah latar belakangnya. Jadi sahabat-sahabat Ansar ni, bila dia tengok Rasulullah sedih kerana tu, sebagai nak ambil hati Nabi lah. Jadi mereka cadangkan, tak payahlah ambil tebusan untuk bapa saudara Nabi saja ni. Orang lain tak apalah, dah kita buat keputusan dah nak ambil tebusan, tak kisahlah orang lain. Tapi ni bapa saudara Nabi, dalam malam tadi Nabi tak tidur, kerana dia lah. Jadi sekarang ni kita nak tebus kecuaian kita, mungkin kesilapan kita tu, nak ambil hati Nabi. Macam mana caranya? Kita jangan ambil tebusan dia. Dia pun pergi merayu kepada Nabi. Cara dia merayu tu bijak. Dia kata, izinkan kami, izinkan. Padahal dia hak dia, hak dia. Kalau nak ambil tebusan, boleh, siapa dapat duit, buat dia lah. Tapi izinkan saya, benarkan kami untuk tidak mengambil langsung tebusan daripada anak saudara perempuan kita. Dia tak kata daripada bapa saudara kamu, dia tak kata begitu. Dia tahu dah Nabi ni sensitif. Kalau kata macam tu, mana Nabi nak terima? Jadi kerana bapa saudara aku, jadi kamu tak mahu ambil. Yang lain macam mana? Dia pun ada anak saudara juga, ada bapa saudara juga. Nanti orang kata Rasulullah ni pakai dasar pilih kasih, pilih bulu. Kalau yang rapat dengan dia, dia tak ambil, dia lepaskan saja. Padahal sama-sama bahaya semua tu. Mungkin dia fikir dia, kalau dia kata macam tu, Nabi tak akan terima. Jadi dia kata, ini anak saudara perempuan kami, jadi tak ada kena-mengena dengan kami. Jadi tak ada kena-mengena dengan Rasulullah. Mungkin Rasulullah akan terima. Tak juga. Itu pasal tidak juga, tak terima juga. Bahkan dia kata, jangan kamu lepas 1 dirham pun daripada dia. Dia kaya ni, kaya dia kata. Lepas tu Nabi SAW pun kata, kamu kena bayarlah. Saudara kamu tu Aqil, orang tu, orang ni, tolong bayarlah. Kalau tidak dia tak lepas, macam mana? Nanti mudah-mudahan Allah SWT akan bagi ganti balik lah kepada kamu. Nabi kata kepada Abbas begitu. Jadi Abbas lah yang bayar. Banyak duit dia habis. Sebab tu kita ingat dalam satu cerita lain dalam Bukhari ni juga, bila dapat baru ni kan, bila dapat harta daripada Bahrain tu kan, dia kau bukan main banyak sampai dia tak larat nak bawa. Dia pun suruh Nabi, kamu bawa jugalah. Dia suruh Nabi, kamu bawa jugalah untuk aku. Dia minta orang tu orang ni. Nabi kata tak boleh, masing-masing sendiri, setakat yang dia mampu bawa.
Jadi dia bawa tu banyaklah sampai dia nak berjalan pun susah. Nabi SAW tengok dia sampai hilang dari pandangannya. Nabi tengok tu, sebab apa? Dia kata aku telah habis duit banyak dulu. Dia sebut ni, nak cerita ni kisah tawanan ni, dia yang bayar. Jadi macam dia nak balik lah duit itu. Tapi ulama-ulama kita bahas, ini maknanya semangat keduniaan dia tu kuat. Untuk menjadi pemimpin dia kena orang yang berjiwa macam ni. Sebab itulah dari dalam sejarah ni keturunan dia, Bani Abbas, Abbasiyah tu daripada keturunan dia. Selama mana memerintah? Sebab dia ada jiwa tu. Dia ada jiwa tu. Itu pandangan ulama. Macam tadilah dia kata ada ular ni sebab dia begini-gini. Itu pandangan dia lah. Tapi pandangan dia pun, dia orang yang hidup mati, hidup bangun dalam ilmu ni, kira-kira dia ada pandangan dia sendiri. Mungkin ada kebenarannya. Dari segi firasat dia tu, untuk orang yang, kalau jenis misalnya nak merintah, orang yang jenis zuhud, tak mau masuk dalam masyarakat, mana sesuai. Mestilah kena orang yang ada sifat-sifat dia tu yang boleh sesuai jadi pemimpin. Jadi antaranya dia minat dengan harta benda tu. Minat, cenderung ke situ. Asalkan tidak salah, tak mengapa. Asalkan tidak salah. Kita nak jadi kaya negara kita ni, apa salahnya? Barulah kita terhormat. Tidak salah itu. Jadi kalau tak ada semangat langsung untuk harta, macam mana nak bersaing? Tak kisahlah, orang lain lebih daripada kita pun tak kisahlah. Macam tu kalau sifatnya. Jadi itu sebab jadi Abbas ni dia ambil harta tu yang baru ni kita cerita banyak daripada harta jizyah di Bahrain tu, untuk dapat baliklah duit dia yang kira-kiranya hilang di sini. Begitulah. Tapi yang kita nak cerita di sini, sahabat Ansar ni sangat sopan dan beradab. Cara dia tu nak menyampaikan sesuatu tu, dia anak saudara perempuan kami. Padahal bukan anak saudara perempuan kami, tidak. Keturunan dia jauh tu. Tapi dia sebut anak saudara, nak menyatakan betapa rapatnya di hati mereka keturunan keluarga Rasulullah SAW ni. Walaupun hanya ada 1-2 hubungan saja, hubungan persemendaan dahulu, kita tetap menjaganya. Tapi Nabi tak terima juga. Itulah dalam cerita ni. Nabi tak mau, tak boleh. Dia mesti kena bayar. Yang dikenakan sebanyak mana, 1 dirham pun tak boleh kurang. Sebagaimana orang lain, dia pun sama, tak kira dia bapa saudara. Itu Nabi SAW. Dan antara yang tertawan dalam peperangan itu ialah menantu dia, Abul As bin Ar-Rabi'. Abul As tertawan juga. Jadi bila nak tebusan kan macam-macam, sibuklah nak bebaskan. Kalau tidak, ditawan terus. Jadi pada masa tu tawanan-tawanan ni boleh dijadikan hamba abdi sampai ke peringkat tu. Itulah yang tak mahu semua tu sibuk tu. Nak perang sangat. Lepas tu bila jadi tu sibuk pula. Jadi Abbas ni berdasarkan setengah-setengah riwayat lah. Tapi riwayat tu hanya riwayat sirah, bukan riwayat hadis. Dia kata dia Islam, kata dia. Kenapa nak beban atas aku? Aku Islam, kata dia. Cuma aku macam terpaksa kena ikut ni mereka ni. Paksa kita keluar dalam perang Badar ni. Dia kata begitu. Memang betul pun kalau berdasarkan sejarah, berapa ramai orang kafir yang terlibat dalam perang Badar, sebenarnya mereka tak mahu. Tapi oleh kerana Abu Jahal ni kuat sangat, macam-macam dah dia ungkit, jadi terpaksalah keluar pergi. Dalam keadaan hati tu sebenarnya berat. Kalau kita terima Abbas ini sekadar dia berat hati untuk pergi, boleh. Tapi nak kata dia Islam, itu nampaknya bercanggah dengan riwayat-riwayat hadis yang sahih. Tak boleh. Kalau dia Islam, kalau Nabi terima dia Islam, macam mana Nabi ambil tebusan? Tak mungkin macam tu. Dan kenapa dia tidak berhijrah? Kalau dia Islam, kenapa dia tidak berhijrah? Sampai Nabi SAW pergi pada tahun ke-8 Fatih Mekah, dia berada di sana. Kenapa dia tidak berhijrah? Padahal wajib atas dia, kalau orang Islam, sebelum hijrah, sebelum pembukaan Mekah tu, dia wajib berhijrah. Kenapa dia tidak berhijrah? Jadi ini riwayat sirah tadi
Macam dalam sirah Ibnu Ishaq memang ada sebut, dia mengaku dia Islam. Jadi kenapa nak ambil dengan aku? Nabi SAW kata, tak kira lah, yang jelasnya kamu bersama dengan mereka. Jadi pengakuan Islam dia tu perlu dipertikaikan. Kalau dari segi dia berat hati, maka ramai orang kafir yang lain pun ada yang macam tu. Jadi menantu Nabi tadi yang kita nak cerita tadi, dia pun kena bayar juga, tapi tak cukup duit. Maka isteri dia pada ketika itu sudah bersama Rasulullah SAW. Bila Rasulullah berhijrah, Rasulullah pesan kepada dia, menantu dia, kamu hantarlah menyusul kami. Selepas kami pergi, kamu hantarlah isteri dan anak kamu pergi ke Madinah. Dia hantar betul. Sebab itu Nabi puji menantu dia, walaupun tidak Islam, dia bagus. Bila dia ditawan, maklumlah suami isteri kan, walaupun terpisah bukan cerai, dan dia duduk sendiri dia di sana, dia bukan, dia tak kahwin pun. Itu kelebihan Abul As bin Ar-Rabi', menantu Nabi ni. Jadi bila begitu, anak Nabi yang bernama Zainab, itu isteri dia, dia kesianlah pada suami dia, sebab dia mengharapkan kebaikan. Memanglah suami dia tu kemudian masuk Islam pun, pada masa itunya dia bagi kalung yang pernah diberikan oleh Khadijah kepadanya. Dalam semasa dia kahwin, bagi kepada dia. Jadi bila Nabi SAW tengok kalung tu untuk dijadikan tebusan, mengalir air mata Nabi SAW. Sebab dia tahu ini daripada isteri dia Khadijah. Maka sahabat-sahabat pun tengok Nabi ni sedih ni, mereka tak mahulah, nak bebaskan, mereka cari yang lain untuk bayar, tapi tak mahu. Yang ni tak mahu. Sebab apa? Sebab menyedihkan Rasulullah SAW. Kenapa dibawa ini? Tapi kemudiannya Abul As itu pun Islam juga. Dia Islam pada tahun yang ke-6 hijrah, maknanya berhijrah jugalah. Kemudiannya bersama dengan isteri dia tanpa akad yang lain, padahal sudah terpisah begitu lama. Daripada sinilah ulama-ulama fiqh bahas pula, bincang pula, macam mana kalau suami isteri terpisah, selama mana boleh tu, kena akad lain pun atau tidak. Kalau berdasarkan riwayat itu, dia tak ada akad lain, maka dia kira suami isteri lagi. Dia kira suami isteri. Jadi sementara dia sampai ke Madinah, anak-anak dia tu dipelihara oleh Nabi SAW. Anak-anak dia tu, namanya Ali seorang, yang seorang lagi Umamah, yang kita baca dalam hadis kan, naik atas belakang dia ketika dia bersemayang tu, itulah Umamah, anak Abul As bin Ar-Rabi'. Itu pun yang termasuk dalam tawanan juga. Maka beliau pun menjawab, demi Allah, janganlah kamu tinggalkan 1 dirham pun untuknya. Tentera Islam, itu ada nota di bawah, tentera Islam telah mendapat kemenangan yang besar dalam perang Badar. Dalam peperangan itu seramai 70 orang tentera kafir Quraisy terbunuh, dan 70 yang lain pula tertawan. Salah seorang dari mereka yang tertawan ialah Abbas, bapa saudara Rasulullah SAW. Baginda bermesyuarat dengan para sahabat tentang apakah keputusan yang harus diambil tentang tawanan-tawanan perang itu. Ini dasar Rasulullah dalam membuat keputusan apa-apa, dia pakai mesyuarat, bukan diktatur. Dia pakai arahan dalam Quran, wasyawirhum fil amr, bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan penting. Jadi ini cara Nabi SAW melaksanakan perintah Allah itu, dia bermesyuarat. Kata Rasulullah, innallaha amkanakum minhum, sesungguhnya Allah telah menjadikan kamu berkuasa penuh terhadap mereka. Sayyidina Umar memberi pendapatnya, kata beliau, mereka sepatutnya dibunuh semua sekali. Di dalam Sahih Muslim tersebut satu riwayat daripada Ibnu Abbas bahawa Umar berkata, wahai Rasulullah, biarlah setiap orang membunuh keluarga terdekatnya. Perintahlah Ali supaya dipenggalnya leher saudaranya Aqil. Padahal Aqil itu kemudiannya masuk Islam juga. Dan izinkan kepadaku untuk membunuh si fulan, yakni keluarga terdekatnya, kerana mereka ini adalah ketua dan pemimpin orang-orang kafir Mekah. Abu Bakar berkata, pada pendapat saya, diambil tebusan saja daripada mereka. Diambil tebusan saja. Ini sebagai pengajaran kepada mereka. Jadi mereka akan fikir, kalau nak kiranya puak-puak kita dia sudah boleh dibunuh. Tapi cuba tengok, baiknya Muhammad itu masih diberi peluang lagi kepada kita.
Dia akan fikirlah. Sebab fikir selepas tu lah berapa ramai ni buat dia masuk Islam. Bahkan selepas Abu Jahal, Abu Sufyan itu jadi ketua kafir, dia pun Islam juga akhirnya. Dia pun Islam juga. Sebab kalah dengan peribadi. Salah satu faktor penting lah, peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu. Mana tahu, kata Abu Bakar, kalau Allah akan memberi petunjuk kepada mereka, pada ketika itu mereka lah yang akan membantu dan menolong kita dalam menghadapi orang-orang kafir yang lain. Memang betul pun. Kemudiannya begitu. Jadi nampak ni, jauh pandangan Abu Bakar. Nampak dia sebagai ahli politik. Ahli politik yang bijak. Sebab dia nampak yang baik, tenang cara dia. Rasulullah SAW bersetuju dengan pendapat Abu Bakar itu. Cuba tengok. Jadi ini semua ni gambaran semua. Gambaran kepada, kalau ada perbincangan, Nabi akan menyebelahi siapa biasanya. Sebab itu dalam hadis Bukhari ni juga, dekat Nabi SAW nak wafat, dia kata kepada Aisyah, kamu panggil ayah kamu, panggil abang kamu mari. Aku takut nanti ada orang-orang yang bercita-cita besar, akan macam-macam dakwanya. Tetapi tak payahlah, kata dia. Lepas tu dia kata tak payahlah. Sebab wa ya'ballahu wal mu'minuna illa Aba Bakrin. Tentu Allah tidak akan nak orang lain. Orang mukmin, Islam yang ada ni pun tak akan nak orang lain kecuali Abu Bakar. Sudah ada di situ isyarat kepada Abu Bakar ni yang selayaknya menjadi khalifah, dan memang begitu pun yang berlaku dalam kenyataan. Jadi betul lah yang Rasulullah kata Allah tak akan nak orang lain. Memang betul. Memang dia yang paling layak. Yang umat pilih pun dialah selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ada di dalam hadis Bukhari. Dalam keadaan ada begini, mana yang berani lagi nak tampil? Nak kata tak jelas, tak jelas. Tak ada sebenarnya. Dia tak tahu hadis tu saja. Yang sebenarnya sudah ada dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isyarat, sebut dah nama Abu Bakar tu pun. Dan memang umat pegang teguh, tahu bila disebut saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata begitu, patut pun. Tidak ada kekecohan. Mudah saja bila Abu Bakar dilantik itu. Terus bersatu padu, jadi kuat. Padahal mereka kehilangan Nabi SAW tu. Tapi dengan adanya Abu Bakar, mereka jadi tenang. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW mendengar pendapat Umar dan Abu Bakar. Setelah mendengar, setelah Rasulullah mendengar pendapat Umar dan Abu Bakar, baginda bersabda, wahai Umar, sikapmu seperti sikap Nuh dan Musa alaihi wassalam terhadap kaum mereka. Jadi kata, kamu bersikap macam ni bukan tak ada asas. Jadi ini cara Nabi SAW nak jaga hati sahabat dia ni. Dah pendapat dia tak terima, jadi dia tak betul lah. Apa bagi pendapat macam ni? Adakah dia kata begitu? Tidak. Cara dia tu bijaksana tu. Pemimpin yang bijaksana, dia tidak menyakit hati. Dia kata, yang kamu pun betul juga. Ini macam ni sikap Nabi Nuh dengan Musa ni. Dia bandingkan dengan Nabi. Jadi tidaklah berasa bersalah sangat Sayyidina Umar tu. Kalau tidak, mungkin dia berasa lah, salah apa lah aku ni, bagi pendapat macam tu. Rasulullah tak pilih pendapat aku. Tidak. Sekurang-kurangnya dia ada bagi juga kepada Umar tu. Nuh kata macam mana? Nuh mendoakan kaum dia begini. Cuba tengok. Bila degil sangat, teruk sangat, apa yang Nabi pun doa macam ni. Jadi kalau Sayyidina Umar tak pelik, kalau Sayyidina Umar kata begitu pun, jangan kamu apalah tu, kasarlah Sayyidina Umar. Jangan. Tengok Nabi pun ada macam tu. Apa kata Nuh? Wa qala Nuhur Rabb, wa qala Nuhur Rabb la tadhar 'ala al-ardi minal kafirin dayyara. Dan Nabi Nuh merayu lagi dengan berkata, wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun dari orang-orang kafir itu hidup di atas muka bumi. Walaupun dia tak bunuh, tapi dia minta doa tu Nabi tu. Memang betul doa dia makbul. Habis tenggelam, termasuk anak dia sendiri, lemas dalam banjir yang besar berlaku di zamannya. Yang tinggal hanya yang Islam. Tapi yang Islam tu kemudiannya punah pula, ya jadi kafir ramai pula. Tapi asalnya sudah Islam. Yang kafir semua mati. Cuba tengok. Jadi jangan kata kepada Umar, jadi itu kesimpulan, jangan kata kepada Umar, jangan bersangka buruk terhadapnya. Tengok
Nabi SAW buat contoh untuk dia. Kamu ni, sikap kamu seperti Nuh. Coba, Nuh kata macam mana? Gini. Nabi Musa alaihissalam pula mendoakan begini, Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Wahai Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka. Ini kata Nabi Musa, binasakan harta benda mereka, dan kunci, matilah hati mereka. Pasal dia sedih sangat ni, teruk sangat Fir'aun ni, buat Fir'aun. Maka dengan itu mereka tidak akan dapat beriman sehingga mereka melihat siksaan yang pedih. Memang betul berlaku. Sampai mati Fir'aun dalam laut tu dengan bala tentera dia. Mati macam mana? Begitu. Tengok dia doa terhadap orang yang degil, yang keras sangat ni. Jadi Sayyidina Umar merasakan kafir Mekah ni memang teruk sangat. Memang sungguh pun kalau kita nak kira kan. Dan halau, padahal Nabi ni keluarga dia lahir di situ, di tempat tu lah juga. Macam mana dia fitnah, dia cuba bahkan sampai ke peringkat nak bunuh. Setelah lari dah tu. Lari tu bukan bawa harta benda pun, pergi tangan kosong. Dia kejar lagi, hambat lagi. Dia nak serang negeri orang pula untuk menghancurkan Rasulullah SAW. Bukan sekali, tahun yang kedua, tahun yang ketiga, tahun yang keempat, berturut-turut nak menghancurkan Islam. Ni apa cerita ni sampai macam ni? Benci sangat ni, jahat sangat kau Nabi ni. Situ bendanya. Wahai Abu Bakar, sikapmu pula seperti sikap Nabi Ibrahim dan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Ibrahim pernah berkata kepada Allah begini. Ini Abu Bakar, dia ada landasan dia juga. Kalau nak tengok contoh, Nabi-Nabi dulu ada. Ini apa kata Ibrahim? Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Bermaksud, wahai Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia. Oleh itu, sesiapa yang menurutku, yakni dalam Islam, yang menjadi peganganku, maka dia adalah dari golonganku. Dan sesiapa yang menderhaka kepadamu, yakni dengan menyalahi agamaku, maka sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Yani kiranya ia bertaubat, insaf dan bertaubat. Mana kafir pun Allah tak boleh ampun kah? Kalau dia insaf, dia kembali, dia masuk Islam, Allah SWT boleh ampun kan? Cuba tengok, ini yang kafir-kafir Quraisy, berapa ramai tu yang masuk Islam kemudian Allah tak boleh ampun kah? Dia sebut sifat Allah Ghafur lagi Rahim. Itu sikap Nabi Ibrahim. Dia menaruh harapan lagi macam mana pun, walaupun kafir pun. Kalau mereka tu memeluk agama Islam, Allah SWT akan nyatalah sifat Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang itu kepada mereka. Nabi Isa akan berkata pada hari kiamat nanti begini, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi Nabi Isa pun kata, kalau Tuhan nak seksa pun patut, sebab teruk sangat derhakanya kepada Tuhan itu. Tapi kalau Tuhan nak ampun pun boleh juga. Tuhan nak ampun pun boleh juga. Jadi dia masih menaruh harapan kepada yang kafir-kafir itu pun. Cuba kita tengok, walaupun Nabi SAW bagi dua-dua contoh daripada Nabi untuk dua-dua sahabat dia, tapi dia pilih yang mana? Itu dia pilih Abu Bakar. Maka itulah cara yang sepatutnya dipilih, iaitu diplomasi, bukan cara hukum macam tu. Diplomasi. Dan akhirnya diplomasi Nabi SAW itu memang berjaya, kejayaan besar. Akhirnya Mekah tu jatuh ke tangan Islam akhirnya. Yang kerak kepala tu tak ada lah semua. Semuanya malu pula, dan berasa kecewa sangat, sedih sangat, dan terasa menusuk di hati. Kenapa Nabi ni tak mahu mati di Mekah, mati di Madinah?
Kenapa Nabi ni bila pergi haji wada, padahal Mekah ni sudah dikuasai olehnya, orang-orang muhajirin tak boleh berada di Mekah lebih daripada 3 hari, setakat 3 hari. Jangan duduk di situ, dah orang tak bagi sangat pada kita. Itulah kira-kira macam merajuk lah. Tapi dia maaf, dia naik atas Kaabah tu. Hari ni kalau nak kira aku nak boleh balas terhadap kamu, apa aku boleh buat? Boleh buat apa saja. Tapi yang ada semua tu dia kata, kamu orang mulia, anak orang mulia, keluarga kita yang mulia, kamu tak akan buat benda-benda yang bukan-bukan. Kita mengharapkan kebaikan daripada kamu. Ya, Nabi kata, la tathriba alaikumul yaum. Dia isytiharkan seperti Nabi Yusuf dulu isytihar kepada saudara-saudara dia yang lempar dia dalam telaga buruk tu. La tathriba alaikumul yaum, kamu tidak akan dihukum hari ini. Idhabu fa antumut tulaqa, kamu pergilah, kamu semua bebas hari ini. Itu sikap Nabi dalam keadaan orang yang buat nyaya kepada dia, fitnah dia sampai begitu sekali. Apa sikap dia? Akhirnya begitu. Tapi Nabi SAW tak mahu, sehingga ada sahabat yang meninggal di Mekah. Sayang dia, kata dia, sayang dia. Mana tak ada kelebihan Mekah, padahal ada Kaabah tu, ada Baitullah, tapi tak ada kelebihan. Dari segi perjuangan Islam, siapa yang mula-mula yang duduk di hadapan? Siapa? Golongan Ansar itu. Golongan Ansar. Jadi sebagai balasan, sebagai ganjaran, hadiah daripada Rasulullah SAW kepada mereka, itulah cara Nabi SAW buat. Dan tentu sekali cuba kita menghayati, cuba kita rasakan apa perasaan tu ketua-ketua kafir Quraisy yang begitu memusuhi Nabi SAW dahulu. Ini kerana aku ni, kerana pokok kita lah kasar sangat dengan dia, tak fikir dia keluarga, tak fikir dia baik. Akhir sekali macam ni kita rugilah. Dia tak mahu dah duduk bersama kita, seolah-olah kita bukan keluarga dia lagi, walaupun dia terima kita Islam. Mesti rasa begitu. Sebab itulah sahabat-sahabat ni kan ramai kan macam-macam sebab kenapa mereka menangis bila dia Islam. Macam-macam kenangan dia, benda-benda macam ni lah. Tapi sudah jadi sejarah, dan benda-benda ni kita boleh dapat di dalam kitab-kitab. Itulah istimewa perjuangan Rasulullah SAW, sangat seni. Benda-benda macam ni perlu diperhatikan. Kenapa? Bukan dia saja, sahabat-sahabat dia pun, kamu izinkanlah kepada kami untuk kami bebaskan anak saudara perempuan kita, anak saudara perempuan kami. Tengok cara dia, halus cara dia, seni cara dia. Tapi Nabi SAW ni memang tempat dia tak boleh maaf, dia tak maaf, dia tak kira. Tapi macam tadi, tengok, dia boleh terima lagi, ambil tebusan. Jadi saya rasa setakat itulah dulu untuk malam ni. Dan minta maaf, saya minta maaf, soalan ni mungkin kan 1-2 saja, sebab saya nak cepat nak pergi ke lain. Ya, boleh sekarang insya-Allah. Ya. Ada satu ayat dalam surah Al-Anfal kenapa ayat ini dia berkaitan dengan isu Ustaz? Ayat bunyi, maka dari Nabi yang ayyakuna lahu asra hatta yuzkina fil ardh yuriduna arada dunya wallahu yuridul akhirah. Adakah benar ayat ini dia ada kaitan dengan istimewa tebusan pada ya, ada kait. Ya. Memang ada kaitan, tapi itu bukan bermaknanya bunuh semua sekali, tidak. Tidak bermakna begitulah, ya. Ada beberapa soalan ini saya cuba ringkas-ringkaskan, ya. Satu, gelaran Abu Hafs kepada Sayyidina Umar, adakah disebabkan anak sulungnya Hafsah atau makna Hafs itu sendiri ialah singa? Ada riwayat yang menyebutkan Sayyidina Umar sendiri beritahu gelaran itu diberikan sebab makna Hafs itu sendiri, maknanya singa lah. Jadi Abu Hafs itu bapa singa.
Itu satu. Soalan yang kedua, nak tahu pasal emas, kena tanya tukang emas, bukan tukang besi. Mohon komen ibarat di atas. Dikaitkan dengan orang bukan ahli tasawuf tapi mengkritik tasawuf. Yang ketiga, pendapat ustaz tentang hubungan diplomasi negara kita dengan negara Iran. Bukankah Nabi berdiplomasi dengan Yahudi? Jadi Abu Hafs itu bagi saya lah memang ada kaitan dengan anak dia, Hafsah. Sebab biasanya orang Arab begitu. Antara yang berpendapat begini ramai, yang berpendapat seperti saya tu, antaranya Abbas Mahmud Al-Aqad, antara yang menyebutkan bahawa dikaitkan dengan anak dia Hafsah tu. Dan pemakaian nama kunyah dalam bentuk ini sebenarnya menunjukkan cerita yang dikait dengan Sayyidina Umar bunuh anak dia tu sebenarnya Karun. Kalau bunuh, siapa nama? Ni anak dia perempuan, dia tak bunuh, macam mana hidup sampai jadi isteri Rasulullah SAW? Yang nombor berapa? Apa namanya? Bahkan dia berbangga dengan kaitkan nama anak perempuan dengan dia. Ini menunjukkan, apalagi kalau keluarga dia, tengok keluarga dia semua sayang kepada anak-anak perempuan. Bahkan anak-anak perempuan orang lain yang nak bunuh anak perempuan dia ambil. Jangan kamu bunuh, biar aku pelihara dia, biar aku bela dia sampai besar. Nanti kalau kamu berkenan, tengok anak kamu ambil. Kalau tidak pun aku terus bela, jadikan anak-anak aku. Itu keluarga Umar. Jadi di sini menunjukkan dia sayang kepada anak perempuan. Sebab itu dikaitkan. Orang lain, lelaki, dia kaitkan dengan perempuan. Soal kenapa tidak kata Abu Hafsah, itu dari segi kalau orang belajar ilmu nahu, dia faham. Dia faham apa itu murakham, apa itu apa semua tu, dia faham. Seperti dalam tak apalah, maaflah, kita dalam kuliah hadis tapi nak baca Sab'ul Mu'allaqat sedikit. Sab'ul Mu'allaqat ni syair Karut lah. Zaman jahiliah dulu. Apa dia kata? Ibrul Qais kata itu Al-Malikud Dillil, maharaja yang sesat itu. Dia kata, afatimu mahlan ba'da hadha at-tadalluli wa in kunti qad azma'ti sarmi fa'ajmili. Itu syair dia. Afatimu, Fatimah. Orang Arab biasa sebut juga, bukan Fatimah tu tak ada sebut. Afatimu, buang nun, buang ta marbutah itu. Jadi itu biasa dalam bahasa Arab digunakan, tidak pelik itu. Walaupun tidak dinafikan, ada yang berpendapat Hafs itu maknanya singa apa semua. Kalau kata ada riwayat, kita kena tengok pula riwayat itu sejauh mana sahihnya. Jangan kira ada riwayat saja begitu. Yang kedua, pasal tukang emas ni, ya saya pun ada dengar juga ada yang kata begitu. Selalu kalau orang yang tidak sufi bercakap pasal sufi, dia kata macam ni. Gini soalnya, kalau ada kaitan dengan saya lah yang hari itu begini, yang kita tulis tu kita bagi rujukan kan, rujukan. Betul ke tidak ada benda macam tu? Jawab itu. Kita takut begini, yang kata ahli tu tidak lebih banyak baca daripada bukan ahli. Takut begitu. Kalau baca dia bertemu. Kenapa dia nak nafikan? Yang kita sebut itu apa ceritanya? Yang bukan Islam, pengaruh yang bukan Islam, yang rosak. Yang tak rosak pun ada. Tapi yang rosak tu ada ke tidak dalam kitab tasawuf? Ada, kalau ada, itu masalahnya. Jangan dinafikan. Kemudian yang tak menentukan benda ni salah atau tidak salah apa, kita nak ukur dengan apa? Ikut apa-apa bidang apa pun. Tidakkah dalam Quran disebutkan farudduhu ilallahi war rasul, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kamu berselisih tentang apa-apalah, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Siapa yang tahu tentang Allah tu? Rasul itu. Orang yang tahu tentang Allah ialah orang yang arif tentang Quran. Itu maksudnya. Allah tu kembali kepada Quran, kembali kepada Rasul ialah orang yang arif tentang Rasul, yakni sunnah Rasul. Inilah neraca dia. Kalau kita tak bagi pakai neraca ni, nak pakai neraca apa? Kalau macam tu, nak bagi orang tasawuf neraca dia, rosak kalau macam tu. Sebab dia pakai hadis maudhu' pun dia pakai. Hadis maudhu' dia pakai,
Hadis tu dia boleh kata sahih. Sahih macam mana? Nabi mari cerita dekat dia. Kata sahih. Kamu pakai sanad. Guna orang yang sudah mati. Kita pakai yang hidup. Memang benda ni ada dalam kitab-kitab tasawuf. Kalau macam tu, neraca sudah berubah. Menyebabkan kita jauh pergi tu. Sepatutnya kita kena merujuk kepada orang yang tahu tentang Quran, tentang Sunnah. Ini semua ni sejauh mana bersesuaian dan bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Itu sepatutnya. Tiba-tiba kalau nak diketepikan orang yang mengerti tentang Quran dan Sunnah ini, tandanya kita nak pergi jauh tu. Bahaya tu. Itu sepatutnya sedar begitu sepatutnya. Yang ketiga, tentang hubungan diplomasi. Ini hubungan diplomasi memang boleh, tak jadi masalah. Boleh. Cumanya yang berdiplomasi itu dia kena bijak betul, dan dia kena tahu semua ni latar belakang ni. Yang orang yang dia nak berbaik-baik, nak berhubungan tu siapa, dia kena tahu. Kalau tidak, bahaya. Semuanya ada bahaya. Dari segi nak mengadakan perhubungan itu tidak jadi masalah. Rasulullah SAW pun ada buat hubungan dengan musuh-musuh dia, tapi dalam keadaan sedar. Kita tahu batas-batasnya. Kalau tidak, mungkin mengancam umat kita. Itulah akibatnya. Jadi itulah saya rasanya secara ringkas, dengan serba ringkas untuk malam ni. Dan insya-Allah kita akan bertemu lagi pada masa-masa akan datang. Sekian itulah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.